Aku cuba langgar dia, tapi aku elak time tu sebab dia bawa budak. So dalam episod Confess kali ni, kita nak tahu rahsia terbesar semua orang kat sini. Kalau diorang share, diorang dapat RM10. So jom. Rahsia yang dah lama saya simpan, saya geram dengan housemate saya sebab kadang diorang kalau dekat dapur tu susah nak cuci pinggan, kadang biar je dalam sinki. So saya agak geram lah, tapi saya diam je lah benda ni. Tu rahsia yang saya simpan lah. Dulu dah lama lah, I pernah pinjam kereta kakak I pergi office. Kereta dia macam mahal lah, BMW macam tu. Lepas tu I bawa seminggu tau pergi office sebab kakak I pergi travel luar negara. Lepas tu bila I sampai office ni, kalau orang tanya tu kereta siapa, I akan jawab tu kereta I. Tak adalah macam big sangat, tapi still rahsia yang macam I tak pernah bagi tahu pun kawan-kawan I tu sebenarnya kereta kakak I. Rahsia dulu aku nak accident seorang-seorang time tu. Aku cuba nak langgar dia, tapi aku elak time tu sebab dia bawa budak. And then aku terbabas. Time tu aku tak ada lesen lagi. And orang tu selamat, aku yang terbabas. Itu je. Tak ada siapa-siapa tahu. My secret is that when I was young, I used to steal money. I used to steal money from my parents and my cousins. Like, I would go to their house and be like, hey, let me see how much money you've saved. And then when I'm counting the money for them, I'll just take some of it and I'll go buy ice cream at the park. Sebenarnya kan, waktu mak I tak ada kat rumah, I buang barang-barang yang lama dia dah simpan, dia tak pakai. Sebab yelah, macam dah hoarding dah. Sorry, Mom.